bila berbuah je daun akan gugur. Okey, masalah ni berlaku sebab kemungkinan baja tak cukup lah untuk tampung nutrisi kepada buah. Jadi bila pokok dah mula meriah dengan buah macam ni, buah lebat macam ni, pokok akan mula korbankan daun. Normal tak macam ni sebenarnya? Normal je, tapi tak normal kalau banyak. Okey, normal kalau dia akan kekuningan dari hujung ataupun dari daun-daun bawah dulu dan gugur satu persatu lah. Tapi kalau gugur serentak semua kuning jatuh tu, itu tak normal. Okey. Yang kedua ialah siraman tidak konsisten. Untuk kaedah siraman ni kita boleh check kita punya medium tanaman kat sini. Walaupun pokok tin ni sukakan panas, tapi bila kita siram tak konsisten, tanah dia terlalu kering, tiba-tiba kita siram pula sampai tanah terlalu basah, jadi akar dia mudah masam, mudah rosak. Sebab itulah dia punya daun-daun dia akan berguguran. Okey. Yang ketiga, kemungkinan baja yang digunakan tak sesuai lah ataupun tak menampung nutrisi untuk buah. Kemungkinan pokok ni kekurangan baja dengan unsur K. Jadi pastikan kita gunakan baja yang sesuai lah, supaya dapat tampung keperluan untuk buah dan daun. Okey. Jadi kalau pokok tingkat rumah dah mula kekuningan dan berguguran, cepat-cepat rawat supaya pokok tin ni kembali sihat dan subur. Dapat sesuatu, terus follow untuk tips yang lebih menarik.